Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahumma aftah alaina hikmataka wansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Okey, insya-Allah dalam video kali ini kita akan bincang soalan UPKK dalam subjek Jawi. Video ni kita akan ulang kaji UPKK menerusi perbincangan soalan. Baik, sebelum tu saya doakan anda semua terus rajin dan bersemangat untuk mengulang kaji pelajaran untuk menempuhi ujian UPKK yang bakal tiba nanti, dan semoga anda semua mendapat keputusan yang cemerlang dalam UPKK menggapai keputusan 9A. Okey, dan dalam subjek Jawi ni sebenarnya dia digabungkan dengan khat, tapi dalam video ni kita tak ada perbincangan tentang soalan khat lah. Untuk Jawi sahaja, iaitu bahagian A, B, C dan D. Untuk soalan Jawi dan khat, dia ada bahagian E untuk soalan khat, tapi kita tak bincang soalan tu. Okey. Untuk soalan Jawi, kita tengok kepada soalan bahagian A. Soalan bahagian A adalah soalan perkara asas dalam subjek Jawi. Antara contoh-contoh soalannya adalah seperti berikut. Okey, dia kata padankan, padankan suku kata bergaris dengan jawapan yang betul. Padankan suku kata bergaris dengan jawapan yang betul. Padankan sama maksud dengan suaikan. Okey, padankan sama maksud dengan suaikan. So, kita tengok perkataan yang bergaris. Kalau nombor satu adalah perkataan nyamuk, suku kata yang bergarisnya adalah dekat huruf nya. Okey, dekat suku kata nya. Okey, dekat suku kata nya ni kalau dalam tulisan Rumi kita suaikan dengan NYA, nya. Okey, kemudian kalau nombor dua, ikhlas. Okey, perkataannya adalah ikhlas. Suku kata yang bergaris adalah dekat huruf kha. Okey, dekat huruf kha. So, kalau kha dalam tulisan Rumi adalah KH. Okey, KH. Kalau kita tulis ikhlas, okey, dalam tulisan Rumi macam mana? Okey, dia akan jadi IKHLAS. Yang ni, KH ni. Okey, baik. Kemudian nombor tiga, perkataan kumbang. Okey, kumbang. Huruf nga ni yang bergaris. Huruf nga yang dekat belakang ni adalah suku kata yang bergaris. Okey, suku kata nga, eng, kumbang. Ang tu adalah kita padankan dengan NG. Okey. Sebab apa kalau kita tulis dalam tulisan Rumi Kalau kumbang, kumbang dia akan jadi KUMBANG. Yang ni. Okey. Kemudian nombor 4, maghrib. Okey, maghrib. Digariskan di bawah huruf ghin. Kalau nak tulis dalam tulisan Rumi macam mana? Okey, padankan suku kata bergaris. Huruf ghin. Okey. So kita tengok dulu kalau kita eja dalam tulisan Rumi, maghrib. MAGHRIB. Ni GH. So, padankan dekat GH. Yang kelima, syarat. Okey, syarat yang digariskan adalah bawah huruf shin. Okey, nak bunyi syarat kalau kita tulis dalam Rumi, SYARAT. SYA ni kat sinilah SY. So kita padankan dengan SY. Baik, seterusnya soalan yang ini, keluarkan huruf vokal. Okey, dia bagi 5 perkataan dan dalam setiap perkataan tu ada huruf vokal. So kita kena keluarkan sahaja huruf vokal tu. So kalau dalam tulisan Jawi, huruf vokalnya ada 3 sahaja, alif, waw, ya. Ini sahaja, dan cari huruf-huruf ni dan keluarkan di
tempat kosong yang dia telah sediakan tu. Okey, kalau sempit. Okey, perkataan pertama perkataan pertama sempit. Yang mana huruf vokal? Huruf ya. Okey, tulis kat sini ya. Kemudian nombor 2, amanah. Okey, amanah yang mana huruf vokal? Ni alif ni huruf vokal. So tulis alif. Kemudian nombor 3, perkataan kek. Kek, yang mana kek? Yang mana vokal? Yang mana kek pula? Yang mana huruf vokal? Kaf, ya, kaf. Huruf ya lah kan? So kita letak. Kita tulis huruf ya. Kemudian nombor 4, ibadah. Ibadah. Yang mana huruf vokal? Alif ni. Okey, kita letak alif. Kemudian perkataan sudah. Sudah. Yang mana huruf vokal? Ni huruf vokal. Waw. Okey, huruf waw ni adalah huruf vokal. So, kita letak huruf waw. Cuma tulis 5 huruf dan awak dapat 5 markah. Okey. Kita masuk ke soalan bahagian B. Soalan bahagian B adalah soalan objektif aneka pilihan. Dia akan ada satu soalan dan kemudian ada 4 pilihan jawapan yang mewakili huruf alif, ba, jim dan dal. So, kita tengok soalan yang pertama. Arahannya adalah bulatkan jawapan yang betul. Soalan yang pertama, kakak. Okey, kakak. Tempat kosong, baju untuk dibasuh. So, kalau kita tengok pilihan jawapan dia ni adalah dia nak kita letakkan, dia nak kita letakkan perkataan ataupun, betul lah perkataan mengambil. Mengambil kat sini. So, di antara 4 ni, yang manakah ejaan mengambil yang betul? Okey, kalau mengambil ni, kita hurailah sikit yang mana boleh kan. Okey, mengambil ni adalah dalam apa nak cakap Kita tulis dulu mengambil. Meng dan ambil. Okey, mengambil. Biasanya kalau kita belajar tentang imbuhan ni, kita kena contoh berikut kan. Berikut. Kita kena bezakan dia punya imbuhan dan kata dasar. Ber dengan ikut. Okey, dia akan jadi ber dan ikut. Okey, berikut. Dia akan tulis macam ni. Tapi ini special sikit. Dia imbuhan meng. Imbuhan meng ni kita tak akan dia tak akan jadi mengambil. Kita akan baca mengambil. Okey? Bila mengambil, kita pecahkan. Kita pecahkan dia punya suku kata. Okey. Ngam dan bil. So, biasa ng ni ada huruf A kat sini. A ni kita potong. Sebab dia akan jadi KVK. Tengok macam mana. Kalau huruf mim sahaja. Ngambil. Dia akan jadi sepatutnya nga. Okey. Nga. Alif. Mim. Dia akan jadi KVK. So, yang ini kita tak guna. Potong alif ni. Dia akan jadi nga dan mim. Kemudian bil, huruf ba, b kan. I dia akan jadi huruf ya. Lam, l dia akan jadi huruf lam. So tengok balik daripada mula dia akan jadi, nak tulis kat mana ni? Mengambil. Kita sambungkan semuanya. So, yang mana pilihan jawapan? Ini jawapan yang kita dah jumpa. Okey, jawapan dia dekat huruf ba. Okey, kakak mengambil baju untuk dibasuh.
Okey. Kemudian pilih perkataan yang mengandungi imbuhan awalan. Pilih perkataan yang mengandungi imbuhan awalan. So, kat sini keywordnya adalah dia nak imbuhan awalan. Imbuhan awalan ni perkataan kata dasar yang dimasukkan imbuhan pada permulaan perkataan itu. Okey, contohnya dia bagi kita alif ni pilihan jawapan dia main. Ba mainan. Jim bermain. Dal permainan. So yang mana satu pilihan jawapan yang betul? Kalau main. Main ni adalah kata dasar. Okey. Kata dasarnya adalah main. Main je lah. Dia tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa penambahan imbuhan. Okey. Kemudian mainan. Okey. Mainan ada penambahan dekat belakang. Dia nak imbuhan awalan. Kemudian bermain. Okey, bermain. Yang ini baru ada imbuhan awalan ber. Dan seterusnya permainan. Ada ber ni kan. Seterusnya permainan. Permainan. Okey, permainan ada dekat depan per dan an dekat belakang. Ini imbuhan apitan. So, yang mana satu ada imbuhan awalan sahaja. Dia nak imbuhan awalan je. Jawapan dia Jim. Okey. Seterusnya nombor 3, pilih perkataan yang mengandungi, yang mempunyai imbuhan apitan. Okey, pilih perkataan yang mempunyai imbuhan apitan. Okey, kita tengok. Apitan ni maksudnya imbuhan yang ada dekat depan dan ada dekat belakang kata dasar. Okey. Kita tengok alif penjelasan, ba pengurus, jim pengguna, dal pengemas. Okey, kita tengok satu-satu. Penjelasan. Okey, penjelasan. Ada imbuhan dekat depan, ada imbuhan dekat belakang. Okey, ini adalah jawapan dia. Imbuhan apitan. Okey, imbuhan apitan. Tapi tak apa, kita tengok dulu. Walaupun dah jumpa, kita tengok dulu jawapan yang lain. Okey, kalau pengurus. Imbuhan peng ni. Pengurus. Dia ada dekat depan je. Kata dasar dia urus. Kalau pengguna. Sama juga. Imbuhan peng. Guna adalah kata dasar. Ini imbuhannya. Kemudian pengemas. Okey, pengemas. Dia ada imbuhan peng. Dia bukan emas ni. Sepatutnya kemas. Okey. So, ini semua. Ini imbuhan awalan. Ni pun imbuhan awalan. Ni imbuhan awalan. Yang ini sahaja ada imbuhan awalan dan akhiran menjadi imbuhan apitan. Perkataan asal dia jelas. Tapi ditambah dengan pen dan an dekat belakang. Penjelasan. So, jawapan dia alif. Okey, nombor 4. Imran sedang membaiki tempat kosong yang rosak. So, kalau kita tengok pilihan jawapan dia ni, jawapan yang dia nak kita tulis dekat dekat tempat kosong ni adalah perkataan basikal. Okey, basikal. So, yang mana satu ejaan basikal yang betul? Okey. Basikal. B-A-S-I-K-A-L. Basikal. Okey, tengok. Ba. B dengan A. Ba dan alif. C. S.
jadi huruf sin dan ai jadi huruf ya. Kemudian kaf jadi huruf k jadi huruf kaf. Okey. A ni adalah alif dan lam l adalah huruf lam. Okey, kita tengok balik. Dia akan jadi ba, si, ya, kaf, alif, lam. Kan? Basikal. Betul ke? Okey, dekat kal ni dia ada KVK. Dia akan jadi kaf, alif, lam kan? So, bila konsonan, vokal konsonan, kita buang alif. Dia akan jadi ba, si, kal. Macam tu. Ini jawapan dia. So, dekat mana? Jawapan dia ba. Okey. Adik suka makan di tempat kosong Mak Siti. Adik suka makan di so kalau kita tengok pilihan jawapan dia nak restoran. Allah teruknya tulisan. Okey, semula. R-E-S-T-O-R-A-N. Restoran. Kita aja sekali lagi kat sini. Restoran. Okey. R. Huruf ra. E. E ni apa? Ini adalah I taling. Re. Mulut terbuka. Gigi terbuka. Re. Restoran. Okey, so bila huruf I taling, kita gantikan dengan vokal ya dalam penulisan Jawi. Kemudian ada huruf S jadi huruf sin. Ada huruf T jadi huruf ta. Ada huruf O. Vokal O dalam Jawi kita gantikan dengan huruf waw. Dan kemudian ada huruf R, huruf ra. A, huruf alif. Dan kemudian huruf N jadi huruf nun. Okey. Ra, ya, sin, ta, waw, ra, alif, nun. Okey. Kemudian, macam biasa. Bukan macam biasalah. Dekat dalam ejaan ni, ada run kan? Ada KVK. Ni konsonan, vokal, konsonan. Yang ini pun, ra, alif, nun pun kat sini konsonan. Alif ni vokal dan konsonan. Kita buang alif. Okey. Buang alif. So, jadilah dia. Okey, kita ambil daripada mula. Ra, ya, sin. Ra, ya, sin. Sin dengan ta boleh sambung. Sambung lagi. Ta dengan waw. Resto. Dan ra, nun. Ra, nun. Okey, ini jawapan dia. Yang mana satu? Yang sama? Okey, dal. Okey. Boleh? Seterusnya, bertegur sapa adalah apa yang dituntut dalam Islam. So, kat sini kita cuma kena pilih perkataan yang betul untuk diletakkan dalam tempat kosong. So, kalau untuk soalan macam ni, kalau nak senang, awak ulang je. Bertegur sapa adalah amali yang dituntut dalam Islam. Ataupun, kalau pilihan jawapan kita ba, bertegur sapa adalah amalan yang dituntut dalam Islam. Kalau jawapan kita jim, bertegur sapa adalah pengamalan yang dituntut dalam Islam. Bertegur sapa adalah diamalkan yang dituntut dalam Islam. So, yang mana perkataan yang paling sesuai kita letak dekat tempat kosong? Okey. Pilihan jawapan kita adalah ba. Bertegur sapa adalah amalan yang dituntut dalam Islam. Okey.
Nombor 7, Muhammad menggunakan motosikal ke kedai. So kat sini dia nak perkataan motosikal. Ni semua pilihan jawapan ni berkaitan dengan perkataan motosikal. Tadi basikal, ni motosikal pula. Okey, motosikal. Okey. Sama juga, kalau tak tahu jawapan yang mana, kita buat satu-satu. Motosikal. Okey, sengajalah saya selang-selangkan sikit, senang kita nak ubah dia. Okey, huruf M, dia akan jadi huruf mim. Kalau O, vokal O dalam Jawi, kita tukar dengan waw. T, tukar dengan huruf ta. Ada O lagi, huruf waw lagi. S, tukar dengan huruf sin. I, tukar dengan huruf ya. Kemudian K, tukar dengan huruf kaf. A, ni huruf A. Okey. A ni jadi huruf alif dan lam, L jadi huruf lam. So inilah dia punya padanan-padanan huruf yang kita boleh buat dekat sini. Okey, dia akan jadi macam mana? Okey, sambung daripada depan ni. Mim, waw. Okey, waw dengan ta tak boleh sambung. Ta dengan waw boleh sambung. Okey, moto. Okey, waw dengan sin tak boleh sambung. So kita tulis lain. Sin ya. Okey, sin ya. Ni ya. Lepas tu ya dengan kaf boleh sambung. Okey, sambung lagi. Motosi. Kaf alif lam. Okey. Kemudian macam biasa tengok kat sini, dia ada KVK. Sekali lagi kita jumpa konsonan, vokal alif dan konsonan lam. So, buang alif ni. Tulis balik. Mo, to, si, kal. So, inilah jawapan dia. Yang mana satu? Yang mana satu? Jawapan dia dal. Okey, motosikal. Muhammad menggunakan motosikal ke kedai. Okey. Nombor 8, anggota tentera udara di Raja Malaysia ditugaskan untuk menjaga ruang udara Malaysia. Pilih kata singkatan bagi perkataan bergaris. Okey. Kata singkatan ni adalah perkara ataupun kata singkatan ni dia terbentuk daripada gabungan beberapa huruf pertama atau suku kata untuk membentuk perkataan baharu. Maksudnya, kalau kat sini, soalan dia yang dia gariskan ni adalah tentera. Tengok, tentera udara di Raja Malaysia. Okey. So, kata singkatan ni, dia ambil daripada huruf pertama. Dia akan jadi T, U, D, M. Okey, jadilah dia T, U, D, M. Ini kalau dalam Rumi. Bila ditukar kepada Jawi, dia ada, kita tak boleh nak ambil ta, ta, waw, dal, mim. Tak boleh. Dia kena eja. Okey, T, U, D, M. Okey. T ni, okey, taya. Bunyi T. Lepas tu U. U mesti ya, waw. D. D nak bunyi D jadi dal, ya. M. M ni dia akan jadi ain, ya, mim. Kemudian tambah titik dekat tengah. Okey. So tak jadi lagi. Kena tukarlah. Sebab dia tulisan Jawi kena mula daripada belah kanan. Okey. T, titik, U, titik, D, titik,
Okey, dan im. Okey, titik. So, yang mana jawapan dia? Ni jawapan lah ni. Yang ni. TUDM. Okey, Jim pilihan jawapan dia. Okey. Boleh Nombor 9. Apakah nama ibu negara Malaysia? Yang ini adakah ayat penyata, ayat tanya, ayat kehendak ataupun ayat seruan? Apakah nama ibu negara Malaysia? Kat sini kalau kita tengok ada perkataan apakah. Ini kata tanya dan ada tanda soal dekat belakang. Ini adalah ayat tanya. Okey, baik. Laju sikit. Nombor 10. Manakah yang berikut merupakan perkataan vokal berganding? Okey, vokal berganding ni adalah apabila wujud huruf vokal yang duduk bersebelahan dalam perkataan terpisah sebutan bunyinya dalam satu suku kata. Okey, yang mana? Shilling. Tak ada pun dia punya vokal berganding, vokal duduk bersebelahan. Kalau awak nak tengok dia macam vokal dalam tulisan Jawi ni dia ada alif, waw dan ya. Okey. Kita tengok perkataan shilling. Okey, shilling. Ada tak vokal berganding? Tak ada. Okey, kemudian yang kedua ni buih. Okey, buih. Kalau dalam bahasa Melayunya macam ni, buih. Kemudian ada tak vokal berganding? Ada you dengan I. Okey, sauh. Sauh ni kalau kita tulis dalam Rumi dia akan jadi sauh. Ada vokal berganding A dan U. Kemudian ni apa? Strawberry. Strawberry. Ada tak? Okey, tak ada. So, yang ada vokal berganding adalah U, I dan sauh. So, jawapan dia adalah 2 dan 3. 2 dan 3 pada huruf ba. Okey, baik. Soalan bahagian C. Soalan bahagian C ni adalah objektif pelbagai bentuk. Dia boleh macam-macam bentuk dia boleh jadi dan dia ada bantuan jawapan untuk awak. Okey, contohnya. Okey, sesuaikan pernyataan berikut. Kita masih lagi, ada lagi soalan akronim dan singkatan. Akronim tadi apa? Akronim belum jumpa. Akronim ni maksudnya adalah terbentuk daripada cantuman huruf dan suku kata perkataan. Kalau kata singkatan terbentuk melalui gabungan beberapa huruf pertama atau suku kata untuk membentuk perkataan yang baharu. Okey. Nombor 1 ni tadi kita dah jumpa. Okey, TUDM. Okey, TUDM ni adalah singkatan. Okey, kalau Petronas. Petronas ni akronim. Okey. BSN. Okey, BSN ni adalah singkatan. Pawagam. Pawagam ni adalah akronim. TMB. TMB adalah singkatan. Okey. Boleh beza? Okey, senangnya yang ada titik-titik kat tengah tu adalah singkatan. Yang tak ada adalah akronim. Okey, itu satulah. Kemudian kalau kita tengok kat sini macam tadi kita dah sebut TUDM. Okey, kena eja TUDM. Okey. Lepas tu tambah titik kat tengah. Okey. Baik. Petronas. Petronas ni adalah petroleum nasional. Dia ambil pit, lepas tu ambil nas. Okey. Tengok Petroleum nasional. Petro. Dia ambil petro, lepas tu dia ambil nas. Jadi Petronas. Jadilah akronim. Kalau pawagam,
Okey, BSN dulu. BSN ni adalah singkatan Bank BSN. Bank Simpanan Nasional. B is in. So tambah titik kat tengah tu macam ni. Okey, boleh. TNB pun sama. Tenaga Nasional Berhad. TNB. Dia eja balik je. TNB. Okey, kemudian kalau pawagam, dia daripada perkataan panggung, wayang, gambar. Okey, dia ambil pa, wa dan gam. Suku kata pertama setiap perkataan ni, suku kata pertamanya dia cantumkan jadi pawagam. Okey. Next. Okey, yang ini soalan gariskan jawapan yang betul, baca pernyataan dan kemudian pilih ayat apa. Okey, berapakah harga ayam itu? Berapakah harga ayam itu? Ayat tanya ke ayat seruan? Ada perkataan berapa adalah ayat perkataan kata tanya. Kemudian ada tanda soal kat belakang, mestilah ini ayat tanya. Kemudian itu bukan kereta saya. Okey, itu bukan kereta saya. Ada perkataan bukan. Kat sini ada perkataan bukan menunjukkan ini adalah penafian dan ini adalah ayat nafi. Tolong ambilkan baju di dalam almari. Tolong ambilkan baju di dalam almari. Ayat perintah atau ayat penyata. Ada perkataan tolong. Okey, tolong, maka itu adalah ayat perintah. Okey. Nombor 4, pemandangan di tepi pantai sangat indah. Ayat nafi atau ayat penyata. Tak ada penafian apa-apa dalam ni. Ini adalah ayat penyata biasa. So, ini ayat penyata. Gariskan di bawah ayat penyata. Kemudian nombor 5, tahniah awak berjaya ke peringkat seterusnya. Ada perkataan tahniah yang merupakan kata seru. Kemudian ada tanda seru kat belakang. Maka ini ayat seru ataupun ayat tanya. Mestilah ayat seruan. Okey, yang ini insya-Allah boleh bezalah kot awak kan. So tak ada masalah, kita laju-laju je. Next, isi tempat kosong dengan jawapan yang betul. Okey, isi tempat kosong dengan jawapan yang betul. Ada 5 soalan tempat kosong dan kemudian ada 6 pilihan jawapan. Masjid IKIM Kerisauan SPM dibuka dan memotong. So, baca pernyataan betul-betul dan pilih jawapan yang paling sesuai untuk diletakkan dalam tempat kosong itu. Okey. Contohnya, kita baca soalan 1. Ibu dalam apa? Menanti adik yang sedang di dalam bilik bedah. Adik dia dekat dalam bilik bedah. So, kita nak jawab soalan ni kena fikir macam-macam. Situasi ayat tu, ataupun apa penggunaan yang betul, kita kena fikir semua. Kadang-kadang kita dapat jawapan ni, bila bilik bedah, kita tengok pula ibu dalam masjid, ibu dalam IKIM, ibu dalam kerisauan, ibu dalam SPM. Takkan ibu dalam SPM. Ibu dalam dibuka. Tak kena. Ibu dalam memotong menanti. Dia takkan jadi dua kata kerja, memotong menanti, ataupun kalau memotong dan menanti baru betul. So yang mana? Bila adik dalam bilik bedah, dia melibatkan perasaan. So perasaan apa yang dalam ni? Kerisauan. Okey? So maksudnya kita bolehlah letak ibu dalam kerisauan. Okey. Baik. Kemudian, seterusnya. Dia kata, tempat kosong. Ini selalu dipenuhi dengan jemaah pada waktu solat Jumaat. Waktu solat. Tengok.
Waktu solat, apa yang berkaitan dengan solat? Memotong, dibuka, SPM, IKIM. Okey, yang ni tak payah dah lah. Apa tu? Yang ini kan, kalau kita dah tanda, kita dah tulis, kita tanda. Risauan kita dah pakai. Okey. Lepas tu apa lagi? Kalau berkaitan dengan Jumaah dan waktu solat ni, mestilah masjid kan. Okey, kita pun letak. Masjid ini selalu dipenuhi dengan jemaah pada waktu solat Jumaat. Okey, nombor 3, Ahmad menduduki peperiksaan tempat kosong walaupun dalam keadaan banjir. Yang berkaitan dengan peperiksaan, apa dia? SPM, Sijil Pelajaran Malaysia. Okey, radio sentiasa menyiarkan isu-isu yang terkini. Radio apa? Nama radio. Satu je dalam ni. IKIM ni. Okey, radio IKIM. Okey. Sentiasa menyiarkan isu-isu terkini. Kemudian, warung Pak Abu akan pada jam 7 pagi akan dibuka. Okey, baca penyataan betul-betul, baca soalan betul-betul dan pilih jawapan yang sesuai. Okey, kita masuk ke soalan bahagian D, soalan subjektif dalam subjek Jawi. Okey, contoh yang biasa akan ditanya, ini soalan yang macam soalan wajib pula yang akan masuk. Dia akan bagi perkataan dan dia akan suruh awak bina ayat. Dan dia akan tentukan ayat apa yang awak perlu bina. Okey, contohnya macam ni. Okey, perkataannya adalah pensel. Perkataan pensel. Jenis ayat adalah ayat penyata. Ayat yang biasa menggunakan noktah. Nak menerangkan ataupun nak menyatakan itu adalah pensel. Contoh ayatnya, saya mempunyai sebatang pensel. Okey. Kemudian nombor 2, perkataannya adalah pisau, jenis ayat nafi. Jenis ayat nafi ni mesti ada perkataan tidak ataupun bukan. Contohnya, saya tidak mempunyai pisau. Senang kan? Ayat tu, saya tidak mempunyai pisau. Okey, seterusnya perkataan buku, jenis ayatnya adalah ayat tanya. Mesti ada kata tanya dan tanda soal. Okey, contohnya, di manakah buku kamu? Di manakah ni adalah kata tanya, kemudian ada tanda soal dekat belakang ni. Okey, perkataan sudu, sudu, jenis ayatnya perintah. Okey, contoh ayatnya, tolong letakkan sudu di atas meja. Ada perkataan tolong ni adalah merupakan perintah. Okey, tolong letakkan sudu di atas meja. Okey, nombor 5, perkataannya adalah rumah, jenis ayat seruan. Perkataan rumah, ayat seruan. So, kita boleh letak kat sini, wah, cantiknya rumah itu. Wah tu adalah kata seru dan kemudian ada tanda seru dekat belakang. So, jadilah ini adalah ayat seruan. Okey, boleh? Kemudian, jawikan ayat berikut. Okey, jawikan ayat berikut. Kalau kita tengok kat sini, ini adalah kebanyakan soalan. Setiap soalan ni dia ada perkataan bahasa Arab. Okey, dia ada perkataan bahasa Arab. So, sifat adil. Macam mana tukarkan dia dalam Jawi? Okey, dia akan jadi sifat adil. Okey. Boleh kena tuliskan yang ni. Okey, kejap Okey, baik. Sifat. Okey, kalau sifat adil. Okey, macam biasalah. Bila kataan serafan, sifat ni adalah serapan bahasa Arab. Kita guna sa'ya, fa, ta. Adil, kita guna ain bukan alif.
Okey, adil. Kemudian solat Jumaat. Solat Jumaat. Solat eja dalam Jawi dan bahasa Arab sama. Solat. Okey, solat dan Jumaat. Kekalkan ejaan dia. So, jadilah dia solat Jumaat. Tak apalah. Sahabat karib. Sahabat karib dia akan jadi tengok qarib, dekat. Karib ni tengok perbezaan dia. Okey. Mesyuarat masjid. Mesyuarat masjid dia akan jadi mesyuarat masjid. Masjid ni min sim jim dal. Okey, kita lajukanlah yang ni, awak kena perhatikan betul-betul sebab ini perkataan pinjaman dan serapan bahasa Arab. Maka dia kebanyakannya dia akan guna ejaan sama macam bahasa Arab. Kecuali pada kata serapan macam sifat, dia akan tambah ya dengan ta maftuhah. Okey, penghujah terbaik. Okey, penghujah terbaik. Terbaik tu perkataan Melayu lah. Penghujah. Hujah tu adalah Arabik. Okey. Seterusnya kita tengok soalan yang terakhir dah ni adalah soalan berdasarkan petikan. Okey, baca petikan dan jawab soalan berikut. Okey, kita baca petikan dia. Perpustakaan Negara Malaysia merupakan sebuah pusat ilmu yang terkemuka. Ia terletak di ibu negeri Kuala Lumpur. Pada setiap hari terdapat ramai pengunjung yang datang untuk hadir ke program ilmiah. Antara aktiviti yang diadakan adalah seminar keagamaan, pameran buku dan aktiviti kebudayaan. Para pelajar universiti juga sering menggunakan kemudahan di situ untuk meneruskan penyelidikan mereka. Okey, soalan 1, apakah tajuk yang sesuai bagi petikan di atas? Tajuknya kita letak Perpustakaan Negara Malaysia je lah. Okey, Perpustakaan Negara Malaysia. Okey, yang kedua, nyatakan 2 aktiviti yang diadakan di situ. 2 aktiviti. Antaranya aktiviti yang diadakan adalah seminar keagamaan, pameran buku dan aktiviti kebudayaan. Ada 3, kita tulis 2 sahaja, seminar keagamaan dan pameran buku. Yang ketiga, tulis 2 perkataan serapan bahasa Arab dalam petikan. Perkataan serapan bahasa Arab, ada ilmu, ada apa lagi? Hadir, serapan bahasa Arab kan? Program ilmiah. Okey, boleh tulis ilmu, hadir, ilmu, ilmiah. Itu semua perkataan serapan bahasa Arab. Kemudian, siapakah yang sering menggunakan kemudahan di situ untuk meneruskan penyelidikan? Pelajar universiti. Sebab dia kata pelajar universiti juga sering menggunakan kemudahan di situ untuk meneruskan penyelidikan mereka. So, jawapannya adalah pelajar universiti. So, baca betul-betul petikan. Jawapan mesti ada dalam petikan tu. Kalau dia nak tanya yang lain pun, kemungkinan macam contoh soalan 1 ni, dia akan tanya tajuk yang sesuai. Kita pun tulislah Perpustakaan Negara Malaysia. Sebab dia cerita pasal Perpustakaan Negara Malaysia. Jangan pula awak tulis Zoo Negara kat sini. Lari daripada topik yang telah dibincangkan. Okey? Baiklah, itu saja saya rasa untuk perbincangan kali ini. Semoga ianya bermanfaat untuk anda semua. Kita jumpa lagi di video akan datang. Apa yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang terkurang itu adalah kelemahan diri saya sendiri. Sekali lagi saya doakan anda semua berjaya dengan cemerlang mendapat 9A UPKK. Okey, wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.